Abu Sufyan pergi ambil Zainab dengan isteri dia Hindun, ambil Zainab bawa balik rumah, kan? Dan Abu Sufyan kata pula dengan Kinanah. Kinanah ni siapa? Kinanah ni abang ipar kepada Zainab. Kinanah ibn Abil As, iaitu abang kepada suami Zainab. Berbalik. Sebab apa? Sebab Abu Sufyan adalah satu keluarga dengan Nabi SAW. Jadi bila Zainab dibuat begitu menyebabkan rasa kekeluargaan. Orang Arab kan asabiah kuat. Kau macam mana pun kau bukan seagama dengan aku, tapi kalau kau kena nanya tahu-tahu ke keluarga aku ambil kau, aku jaga. Jadi Abu Sufyan dia ambil tu sebab Abu Sufyan kata Zainab adalah sebahagian daripada keluarga Abdul Manaf, dan aku adalah keluarga Abdul Manaf, dan siapa betul sentuh Zainab. Dijaga Zainab dan ditunjukkan jalan kepada Zainab macam mana nak hijrah ke Madinah. Abu Sufyan dia ada 7 orang isteri dan sekitar 13 orang anak. Kita tengok isteri, saya tak nak bahaskan yang lain, tetapi kita tengok pada isteri yang pertama dan isteri yang kedua. Isteri pertama Abu Sufyan namanya Safiyah. Daripada pernikahan antara Safiyah dengan Abu Sufyan, dia dapat seorang anak. Dia dapat 3 orang anak. Tapi salah seorang daripada anak tersebut namanya Ramlah. Ramlah binti Abi Sufyan. Siapakah Ramlah? Dalam dunia Islam, nama Ramlah mungkin tidak terkenal, tetapi nama Ummu Habibah, isteri Nabi SAW, Ummu Habibah. Kisah Ummu Habibah dengan Abi Sufyan, kalau tuan-tuan tengok, apabila Quraisy mengkhianati perjanjian antara orang Islam dengan kafir Quraisy, masa itu selepas berlakunya hijrah, yang pergi jumpa Nabi untuk batalkan sebelum berlaku Fathul Mekah pada tahun yang ke-8 daripada hijrah, sebelum Nabi melakukan bawa tentera 10,000 buka Mekah, kan? Siapa yang datang jumpa Nabi? Abu Sufyan. Datang nak jumpa Nabi, nak pujuk Nabi supaya jangan serang Mekah. Kerana apa Abu Sufyan berani nak jumpa Nabi? Kerana Abu Sufyan pak mertua Nabi. Ramlah binti Abi Sufyan, kalau tuan-tuan buka sejarah, namanya Ummu Habibah. Datang jumpa dengan Ummu Habibah, Nabi tak ada kat rumah. Apabila Abu Sufyan masuk rumah Nabi, ada Ummu Habibah. Abu Sufyan nak duduk atas permaidani, Ummu Habibah tarik permaidani itu. Abu Sufyan kecil hati. Abu Sufyan tanya, adakah permaidani itu terlalu buruk untuk aku duduk, atau aku terlalu hina untuk duduk atas permaidani itu? Dua. Ummu Habibah kata apa? Kau tak boleh duduk atas benda yang diduduk oleh Nabi. Nabi seorang yang mulia dan kau sedang dihina oleh Allah dengan kekafiran. Kau tak boleh duduk atas tempat duduk Nabi. Nabi tak jumpa Abu Sufyan pada hari itu. Jadi Abu Sufyan ni dia kahwin, dia anak perempuan dengan isteri yang pertamanya namanya Ramlah. Ramlah ni siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah siapa? Isteri Nabi SAW. Jadi Abu Sufyan ni bukan orang lain, dia pak mertua Nabi. Isteri kedua Abu Sufyan ini paling popular. Isteri keduanya namanya Hindun. Hindun ni dia ada adik lelaki, dan adik lelakinya terbunuh dalam peperangan Badar. Dia dibunuh oleh Hamzah. Hindun ni apabila dia tahu adiknya dibunuh oleh Hamzah, maka dia upah Wahsy. Dia upah Wahsy untuk bunuh balik Hamzah dalam peperangan Uhud. Kan kisah peperangan Uhud ni ada lempar lembing, Wahsy lempar lembing, mati kena ke Hamzah. Datang Hindun, potong telinga, potong hidung, belah jantung, keluarkan jantung, dia kunyah jantung tu, dia ludah balik. Dia kata, Hindun ni siapa? Isteri Abu Sufyan. Hindun ni melahirkan 4 orang anak. Salah seorang nama anaknya adalah Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan.
Muawiyah ni siapa? Khalifah Bani Umayyah yang pertama. Nampak tak putaran cerita tu? Ke tuan-tuan tak faham? Ke saya seorang je faham nasab-nasab tu? Maksudnya isteri kedua Abu Sufyan namanya Hindun. Hindun ni melahirkan Muawiyah. Isteri pertama Abu Sufyan melahirkan Ummu Habibah. Jadi Nabi dengan Abu Sufyan ni apa? Abu Sufyan tu ada ipar Nabi. Ialah kan ada ipar Nabi lah kan? Ada ipar tiri Nabi. Bukan tiri juga. Maksudnya ada ipar sebapa. Macam Ummu Habibah dengan Muawiyah ni dia adik-beradik sebapa. Dia tidak seibu. Dia adik-beradik tapi sebapa. Adik-beradik sebapa. Nabi kahwin dengan Ummu Habibah. Kan? Jadi Muawiyah tu adalah adik-beradik kepada Ummu Habibah. Jadi Muawiyah itu adalah adik ipar Nabi. Adik ipar Nabi. Sebab tu dalam Fathul Makkah Nabi kata siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Kan? Siapa masuk rumah Abu Sufyan selamat. Sebab dalam rumah Abu Sufyan tu semua adik-beradik ipar Nabi. Jadi Nabi tahu adik-beradik iparnya selamat dalam keadaan beriman. Beriman. Kenapa Nabi kata siapa masuk rumah Abu Sufyan selamat? Kerana rumah Abu Sufyan besar. Dia bukan macam rumah kita, di banglo. Dia orang bangsawan. Nabi tahu boleh masuk ramai. Jadi selamat. Jadi situ adalah pusing-pusing adalah keluarga Nabi juga sebenarnya. Keluarga Nabi. Yang ketiga, tuan-tuan pernah dengar nama Ummu Jamil. Ummu Jamil. Isteri kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa? Abu Lahab ni pak saudara betul Nabi. Maksud dia Abu Lahab dengan Abdullah ni kan dia adik-beradik sebapa. Dia tidak seibu. Dia sebapa. Sebab Abu Lahab ni kita dah cerita dah 2 minggu lepas. Kalau tuan-tuan ingat. Abu Lahab ni dia adalah anak Abdul Muttalib daripada isteri yang ketiga. Abu Talib dengan Abdullah adalah anak kepada Abdul Muttalib daripada isteri yang kedua. Jadi Abdul Muttalib ni, Abu Talib dengan Abdullah bapa Nabi dia adik-beradik seibu sebapa. Abu Lahab dia dengan Abu Talib dan bapa Nabi Abdullah dia adik-beradik sebapa. Sebab tu Abu Lahab dia tak berani dengan Abu Talib. Selagi mana Abu Talib hidup, dia tak berani nak kacau Nabi. Sebab Abu Talib tua dari dia. Jadi Abu Lahab ni ada isteri. Namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ni kalau kita baca tabbat siyada Abi Lahab wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab. Yang disebut fi jidiha hablum mim masad. Pada lehernya digantungkan rantai daripada api neraka. Siapa yang digantung ni? Ummu Jamil. Ummu Jamil ni siapa? Ummu Jamil adalah adik kepada Abu Sufyan. Adik kepada Abu Sufyan. Adik betul. Adik seibu sebapa dengan Abu Sufyan. Dia adik-beradik seibu sebapa. Ini adalah keluarga Abu Sufyan. Maksudnya keluarganya tidak terlepas daripada keluarga Nabi. Adik Abu Sufyan kahwin dengan pakcik Nabi. Anak Abu Sufyan isteri Nabi. Dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah adik ipar Nabi. Inilah yang dibahaskan oleh para fuqaha. Adakah golongan ini, kumpulan ini dikategorikan sebagai Ahlul Bait? Maksudnya ahli keluarga Nabi. Ya. Mereka juga adalah di kalangan Ahlul Bait. Ahli keluarga Nabi. Baik. Dari mana nasab Abu Sufyan ni? Kita tengok namanya tadi Sakhar Ibn Harb Ibn Umayyah Ibn Abdul Syam bin Abdul Manaf. Maksudnya dia daripada Bani Umayyah. Inilah poin utama kepada Bani Umayyah. Bani Umayyah ni dia ada 3 orang besar. 3 klan besar.
Yang pertama Al-Affan, keluarga Al-Affan. Siapa keluarga Al-Affan? Uthman Al-Affan. Uthman nama dia Uthman bin Al-Affan bin Umayyah. Okey, Uthman bin Affan bin Umayyah. Abu Sufyan Sakhar ibn Harb ibn Umayyah. Maksudnya Harb dengan Affan adalah adik-beradik. Jadi Abu Sufyan dengan Uthman adalah sepupu. Uthman dengan Nabi adalah anak menantu. Kan Uthman menantu Nabi. Tuan-tuan faham tak? Tak faham. Ini panggil silsilah, ilmu silsilah. Nak pecah-pecah, nak fahamkan tu. Tak apalah, kalau tuan-tuan tak faham pun tuan-tuan anggap je lah tuan-tuan faham. Dalam ilmu sejarah dia gitu. Kita kena tengok dia punya nasab supaya kita faham daripada mana datangnya. Dan satu lagi dalam klan Bani Umayyah, dia ada satu lagi. Namanya Marwan. Marwan ibn Umayyah. Dia jadi 3 klan besar. Klan Marwan, keluarga Uthman dan keluarga Abu Sufyan. Haji-haji menguap sebiji macam saya dalam kelas dulu. Cerita je bab sejarah, orang paling besar nguap saya. Tak faham. Lecturer sama je. Dia cerita gitu, kita tengok dah kenapa nak belajar. Sebab tu dia pusing, dia kata, jangan takut. Tarikh nabhathu anil mayyit. Sejarah ni kita cerita tentang mayat. Yalah, yang kita mati semua dah. Kita tak cerita yang hidup, kita cerita mati belaka. Baik. Daripada 3 klan besar Bani Umayyah ni, dan 3, Marwan, Uthman, Abu Sufyan. Dan semua ni daripada Bani Umayyah. Abu Sufyan dia melahirkan 3 generasi khalifah daripada Abu Sufyan. Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah kedua namanya Yazid bin Muawiyah. Khalifah ketiga adalah Muawiyah bin Yazid. Maksudnya anaknya dapat jadi khalifah, cucu dia dapat jadi khalifah, cicit dia dapat jadi khalifah. Ini keturunan Abu Sufyan. Daripada keturunan Uthman bin Affan dia seorang khalifah. Tetapi semua gubernur yang berada pada zaman Uthman adalah Bani Umayyah. Semua. Antara penasihat kepada Uthman yang orang marah dengan Uthman tu, penasihatnya Marwan. Orang serbu rumah Uthman semasa Uthman dibunuh untuk cari Marwan. Marwan ni siapa? Marwan ni pak saudara kepada Uthman. Orang marah ke Marwan, orang dapat Uthman. Uthman pertahankan Marwan. Marwan lari pada malam tersebut. Pada akhirnya Uthman dibunuh. Yang kedua kita tengok gubernur di Mesir zaman Uthman, namanya Abdullah ibn Sarah. Abdullah ibn Sarah ni juga sepupu kepada Uthman. Jadi ketika Uthman bin Affan menjadi khalifah, Bani Umayyah menguasai setiap gubernur di tanah-tanah yang dibuka oleh umat Islam. Tetapi Uthman bin Affan tidak meninggalkan generasi yang menjadi khalifah selepas itu. Kemudian kita tengok Marwan bin Umayyah. Ini nak cerita keluarga Abu Sufyan dulu ni. Marwan bin Umayyah dia melahirkan paling ramai khalifah. Cucu anak dia jadi khalifah ramai. Anak dia yang pertama menjadi khalifah Al-Walid. Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan. Khalifah pertama yang mengeluarkan dinar emas umat Islam namanya Abdul Malik bin Marwan. Yang pertama menukarkan dinar yang selama ni orang Islam pakai adalah dinar dari Konstantin, daripada Konstantinopel. Dinar pertama umat Islam termasuk zaman Nabi SAW, Nabi pakai dinar emas. Dinar Nabi itu adalah dinar Konstantin. Dirham, duit perak daripada Parsi.
Sebab tu dinar zaman Nabi ada, dinar zaman Nabi ada. Tapi daripada mana dinar zaman Nabi? Daripada Konstantin, daripada kerajaan Kristian. Jadi Abdul Malik bin Marwan khalifah pertama yang mengeluarkan dinar Islam, yang kita panggil dinar Islam sampai hari ini, Abdul Malik bin Marwan, daripada keluarga Marwan. Selepas Abdul Malik bin Marwan, kepada cucunya pula Marwan ni, cucu dia 4 orang jadi khalifah. 4 orang jadi khalifah. Dia adanya Al-Walid bin Abdul Malik jadi khalifah. Cucu dia yang kedua, apa nama cucu dia yang kedua? Tak ingat nama cucu dia yang kedua. Cucu dia yang ketiga Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik jadi khalifah 2 tahun. Sulaiman bin Abdul Malik ni yang menyerahkan kuasa khalifah kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni dia adalah sepupu kepada Sulaiman bin Abdul Malik, yang mana dia cucu juga kepada Marwan. Cucu Marwan. Cucu dia yang lain jadi Hisham bin Abdul Malik, pun cucu Marwan juga. Ini 3 keluarga besar daripada Bani Umayyah. Bani Umayyah ni Marwan, Uthman dan Abu Sufyan. Baik, Abu Sufyan ni tuan-tuan adalah manusia pertama yang berperang dengan umat Islam. Sebelum ni, masa Islam mula-mula Nabi diutuskan, tidak ada pertempuran antara umat Islam dan orang kafir di Mekah sebelum berlakunya hijrah. Abu Sufyan orang pertama yang menyerang umat Islam. Dalam sejarah mencatatkan begitu. Dia orang pertama yang menyerang umat Islam. Orang Islam ni maki je, maki, kutuk Nabi, tak kacau orang lain. Abu Sufyan lebih kacau orang lain. Dia kacau siapa? Dia kacau Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas, kan Sa'ad bin Abi Waqqas dia orang yang awal masuk Islam. Dia orang kedua masuk Islam. Orang yang hari kedua Nabi sebarkan Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam atas tangan Uthman bin Affan. Macam tu juga Abdurrahman bin Auf. Sebab apa? Uthman bin Affan ni dia ada persatuan bangsawan-bangsawan Mekah, kan? Jadi grup-grup orang kaya ni dia ada grup kayangan. Jadi grup kayangan ni ahli dia memang duit banyak. Antara ahlinya dia Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, jutawan-jutawan Mekah. Jadi ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas sedang beribadah di Bukit Sofa, datang Abu Sufyan mengejek-ngejek, menghina-hina Sa'ad. Sa'ad pula jadi panas baran. Ikut riwayat dia ambil batu, dia ketuk kepala Abu Sufyan, berdarah kepala Abu Sufyan. Bermula itulah umat Islam akhirnya ditekan habis-habisan. Maksudnya pertempuran darah pertama yang tumpah di antara orang Islam dan orang kafir adalah darah Abu Sufyan. Darah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni figure, nama dia besar. Memang dalam sejarah Islam kena disebut cerita Abu Sufyan. Cumanya orang cerita pasal kekafiran Abu Sufyan. Tak cerita ketika di Islam. Pendekkan cerita, antara kisah yang paling popular Abu Sufyan ni, apabila dia berdagang di Syam. Dia berdagang di Syam. Kemudian utusan Nabi SAW hantar surat kepada Hercules. Hercules ni adalah Raja Konstantin, pemerintah wilayah Syam. Syam ni sekarang ni Jordan, Lebanon, Syria, Palestin. Kalau tuan-tuan tengok seni bina negara ni, dia ada 2 pengaruh. Pengaruh daripada Rom dan pengaruh daripada Bani Umayyah. Hercules baca surat Nabi, ajak Hercules beriman. Jadi Hercules umumkan, cari siapa yang dekat Syam ni yang sedang berdagang, yang dari negara orang yang mengaku Nabi ni. Dia pun cari, tentera cari, jumpa Abu Sufyan. Maka dipanggil Abu Sufyan dan rombongannya datang ke istana. Nak tanya pasal Nabi ni. Sebab Hercules beragama Nasrani. Dan Hercules percaya akan ada Nabi terakhir. Dan dia tahu masa kedatangan Nabi itu dah sampai. Cuma dia nak tahu surat ni betul ke surat daripada Nabi itu. Hercules kata,
Kalau surat ni betul dari Nabi, kita akan pertimbangkan untuk beriman ke tidak. Tapi kalau surat ni adalah seorang penipu, aku serahkan kepada kamu untuk buat apa saja kat dia. Nak bunuh dia, nak bakar dia, terpulang. Jadi dia panggil Abu Sufyan. Datang Abu Sufyan ke istana. Abu Sufyan datang. Dia panggil Abu Sufyan duduk depan. Rombongan Abu Sufyan duduk belakang Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan tu tengok Hercules, tapi tak nampak rombongan dia, macam beratur begitu. Supaya apa Hercules kata? Kalau aku tanya kepada dia, kalau dia tipu, kamu bagi isyarat kat aku dia tipu. Jadi Abu Sufyan ni serba salah. Dia tak boleh menipu. Kawan dia duduk belakang, dia duduk depan. Jadi Hercules kata, kalau dia menipu, kamu bagi isyarat kat aku dia tipu, aku akan pancung kepala dia. Jadi duduklah berdiri Abu Sufyan depan Hercules. Masa ni Abu Sufyan tak beriman lagi. Dia sedang mencari poin macam mana nak bunuh Nabi. Macam mana nak bunuh Nabi? Yang nak dibunuh tu menantu dia. Jadi kalau pak mertua bergaduh dengan menantu ni, boleh bacalah kisah Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan tak tahu. Pak mertuanya Abu Sufyan ke menantu Abu Sufyan, wallahu a'lam. Baik. Duduklah dengan Hercules. Maka Hercules tanya pada Abu Sufyan, lebih kurang 6 soalan. Saya tak ingat semua soalannya. Yang pertama Hercules tanya, daripada nasab dia ni, adakah nasabnya dipercayai? Maksudnya nasab dia bagus tak yang mengaku jadi Nabi ni? Abu Sufyan kan satu nasab dengan Nabi. Kalau Abu Sufyan kata nasabnya tak betul, nasabnya jahat, sebenarnya jadi Abu Sufyan sedang mengutuk nasabnya sendiri. Jadi Abu Sufyan kata tak, nasabnya semua orang baik-baik, keturunan yang bagus, keturunan yang terpuji. Okey, baik. Adakah daripada nasabnya ini adanya raja-raja? Maksudnya pernah tak ada raja di keturunan ni? Abu Sufyan menjawab, tak ada raja. Memang tak ada raja. Yalah, dia satu nasab. Nabi satu nasab dengan Abu Sufyan, maka dia tahu tak ada raja-raja. Okey, baik. Adakah yang masuk agama dia ni di kalangan orang kaya-kaya? Abu Sufyan kata, tak. Yang banyak masuk ni, Abu Sufyan tak adalah cakap Melayu, dia cakap Arab lah. Kau tuan-tuan kata Abu Sufyan cakap Melayu pula. Dia kata, tak ada. Yang masuk agama ni semuanya orang yang lemah. Dia ni kuat menipu tak? Dia kuat menipu tak? Ini soalan yang Abu Sufyan dan orang Arab tak boleh nafi. Pernah tak sebelum dia jadi Nabi ni, orang cop dia penipu? Nabi kan dipanggil Al-Amin. Nabi kan dipanggil Al-Amin. Sebelum jadi Nabi lagi orang panggil dia Al-Amin. Harta benda orang Quraisy semua letak dekat Nabi. Nabi tu tukang jaga. Jadi orang belakang tu pun angguk. Pernah tak dia menipu sebelum dia jadi Nabi ni? Sebelum dia jadi Nabi, kan orang Quraisy tuduh Nabi menipu bila Nabi diangkat menjadi Rasul. Sebelum Nabi jadi Nabi, semua orang Quraisy kata dia Al-Amin. Jadi orang belakang pun kata tak pernah tipu. Sebelum dia tak pernah, sekarang dia menipu. Dia kata kan, dulu dia tak pernah tipu, sekarang dia menipu. Tanya dulu pernah menipu tak sebelum dia diangkat menjadi Nabi? Tak pernah, dia kata tak pernah. Jadi ditanya balik pada Abu Sufyan, aku tanyakan kepada kamu, adakah nasab-nasabnya di kalangan orang jahat? Kamu kata nasabnya di kalangan orang baik. Maka Nabi yang disebut dalam Injil, dia kata dalam Injil, nasabnya semua daripada keturunan yang baik-baik. Maksudnya first stage dia mengaku sebagai Nabi, lulus. Yang kedua, aku tanya kepada kamu, adakah keturunannya di kalangan raja-raja? Kamu kata tak ada. Maksudnya dia bukan menuntut tahta. Dia bukan menuntut tahta. Maksudnya dia betul-betul bawa ajaran dan agama. Maka tidak ada sebab untuk dia mengaku menjadi Nabi untuk dapatkan kuasa. Tak ada. Lulus nombor 2. Aku tanya kepada kamu, adakah yang mengikut mereka ini, yang mengikut Nabi ini orang kaya atau orang miskin? Kamu kata rakyat biasa dan kebanyakannya orang miskin. Maksudnya dia mengaku menjadi Nabi bukan untuk kekayaan. Bukan untuk kekayaan. Yang ketiga aku tanya adalah, adakah sebelum ni dia dikenali sebagai penipu?
Kamu kata dia tak pernah menipu sebelum ni. Maksud sebelum dia angkat menjadi Rasul. Itulah ciri-ciri kenabian. Tidak pernah menipu. Sebelum dia angkat menjadi Nabi dan Rasul. Lepas jadi Nabi dan Rasul pun dia orang tak menipu. Dan yang terakhir aku tanya kamu. Pernah tak ada khianat perjanjian dengan kamu? Dia khianat perjanjian. Abu Sufyan kata ini soalan ditunggu ni. Soalan terakhir ni Abu Sufyan sebut. Kami ni sekarang ni dalam tempoh perjanjian antara dia dan kami. Jadi aku tak tahu dia khianat ke tidak. Aha, kan? Dia point Abu Sufyan kata gitu. Aku tak tahu dia khianat ataupun tidak. Mungkin dia boleh khianat. Tak, Hercules tanya. Hercules kata apa? Tidak, aku tanya sebelum ini. Perjanjian kamu dengan dia sebelum ini, bukan yang berlaku sekarang ni, sebelum ni. Dia khianat tak? Abu Sufyan kata tak pernah. Itulah ciri-ciri kenabian. Aku sangkakan, dia katakan. Aku sangkakan. Apa yang ada di kalangan kamu adalah seorang Nabi. Seorang Nabi. Ciri-cirinya jelas. Yang kamu sebutkan itu adalah Injil. Cuma aku tak boleh beriman dengan dia. Kerana kalau aku beriman dengan dia, bumi yang aku pijak ini akan dikuasai oleh dia. Abu Sufyan keluar daripada istana. Abu Sufyan kata, aku sebenarnya waktu keluar daripada istana Hercules tu, aku percaya 100% Nabi tu Nabi. Muhammad tu Nabi. Cumanya dia kata, aku adalah manusia, aku adalah orang yang paling benci dan paling memusuhi Nabi. Kalau aku keluar daripada istana ni, aku tak percaya ke Muhammad. Macam mana aku nak balik ke Mekah? Ni satu kumpulan rombongan ni tak beriman semua ni. Kalau aku mengaku beriman, tak balik Mekah ni dia kata. Tak balik, kena tinggal tengah jalan. Nombor dua, keegoan aku itu menyebabkan aku tak nak beriman. Kemudian Abu Sufyan pada akhirnya dia beriman juga dengan Nabi. Semasa berlaku peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Nabi meninggal tahun yang ke-10 Hijrah. Dalam tahun yang ke-8 Hijrah berlaku Fathul Mekah. Abu Sufyan beriman dengan Nabi. Macam kita cerita yang lepas, ada orang-orang yang tertentu melarikan diri daripada jumpa Nabi kan, yang diarahkan bunuh. Tapi Abu Sufyan selamat. Abu Sufyan beriman. Di sebelum Fathul Mekah ini, satu tindakan Nabi yang kalau kita baca sejarah, Nabi buat secara sembunyi betul. Mekah, Madinah. Madinah utara, Mekah selatan. Pergerakan pertama Nabi, apabila Nabi keluar daripada Madinah, Nabi tidak menuju ke selatan, Nabi menuju ke utara. Maksudnya Nabi nak kelirukan orang yang mengikut Nabi sendiri. Umar Al-Khattab sempat berkata lah, dia kata pada Abu Bakar, kita nak ke mana Abu Bakar? Abu Bakar kata, kalau ikut jalan ni, utara ni. Kalau ke utara ni, maksudnya Nabi nak bawa kita berperang dengan Rom. Umar kata, cantik. Umar, perang tu hobi. Perang tu hobi Umar. Umar kata, cantik. Kita perang dengan Rom. Tapi dalam perjalanan, separuh jalan, Nabi pusing balik. Nabi patah balik, ikut jalan yang tidak biasa, menuju ke Mekah. Jadi sahabat-sahabat ni dia tak biasa dengan jalan tu, jadi dia agak, jalan mana kita ni? Contohlah tuan-tuan biasa balik Kelantan, ikut Gua Musang kan, daripada sini masuk Bentung, Raup, Lipih. Tak? Lipih Gua Musang, Kuala Kerai, Pop Kota Baru. Sesekali tuan-tuan tak pernah ikut jalan, pergi ke Perak. Pergi Perak naik Simpang Pulai. Jalan mana? Kan? Tak pernah. Jalan mana? Tahu-tahu timbulnya di Gua Musang. Macam tu geng-geng Mekah, geng-geng Madinah. Ikut Nabi, mula-mula nak ke utara dia pusing Nabi untuk menyembunyikan perjalanan Fathul Mekah itu. Nabi sampai 3 hari lepas tu, beberapa lama lepas tu Nabi sampai 2 hari sebelum Nabi serbu Mekah, datang Abu Sufyan beriman. Dia bawa Muawiyah pun beriman. Dan pada tahun yang ke-8 berlaku peperangan Taif. Nabi ada lagi masa tu. Nabi hidup lagi, berlaku peperangan Taif dan Abu Sufyan dipanah matanya. Matanya dipanah. Dicabut anak panah tu, keluar dengan berbola mata. Kita betul. Abu Sufyan dipanah sebab dia berperang. Dia berperang bersama tentera Islam, dia menjadi pelindung Nabi masa tu.
Dia dipanah matanya, cop. Dia cabut anak panah tu. Dengan mata-mata dia terkeluar. Dia cabut mata dia tu, dia cari Nabi. Ya Rasulullah, mata aku tertanggal. Mata tertanggal. Tunjuk ke Nabi bawah tapak tangan ni. Mata tertanggal. Kita jangankan mata. Tu cocok duri sikit kan. Cop. Dia punya balut tu macam keluar ICU. Abu Sufyan dia buat keluar mata dia gitu. Dia buat gitu. Ya Rasulullah, mata aku tertanggal. Nabi kata, wahai Abu Sufyan, Allah gantikan mata kamu ni dengan satu mata di syurga. Nabi nak bagi tahu apa? Nabi nak bagi tahu apa? Nabi nak bagi tahu Abu Sufyan ahli syurga. Yang kutuk sangat Abu Sufyan. Tuan-tuan nak kutuk Abu Sufyan melawan Islam. Nabi dah jamin di syurga. Contohnya, ini contoh yang Nabi bagi jaminan secara tak langsung. Antaranya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan Nabi bagi jaminan. Wahai Bilal, apakah amalan yang kamu buat? Aku mendengar terompah kamu di syurga. Kalau terompahnya di syurga, takkan tuannya di neraka? Tentulah tuannya juga di syurga. Tuannya makin terompah. Macam tu juga Abu Sufyan. Kalau Nabi kata, wahai Abu Sufyan, Allah gantikan mata kamu di syurga dengan benda yang lebih baik. Takkan mata ni di syurga, tuannya di neraka? Tentu tuannya di syurga juga. Apa Abu Sufyan buat? Dia pegang mata dia tu, dia tengok, dah lah aku tak nak mata ni, dia kata, dia lempar. Aku nak mata kat syurga, dia lempar. Betul. Ini kisah ni dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dinukilkan. Dia lempar mata dia tu. Dah lah aku tak nak mata ni, dia kata, aku nak mata kat syurga. Maka Abu Sufyan dia hidup dalam keadaan mata dia tak ada sebelah. Mata dia tak ada sebelah. Kalau cerita Pirate of Caribbean tu mungkin dia letak mata palsu kan. Tak tahulah, tapi mata dia tak ada sebelah. Kemudian 2 tahun kemudian Nabi wafat. Dan Abu Sufyan dia berpindah, dia keluar daripada Mekah. Dia keluar daripada Mekah, dia duduk di Najran. Dia duduk di Najran. Najran ni di mana? Di selatan Saudi sekarang ni lah. Sempadan dengan Yaman. Kemudian dia balik ke Madinah. Pada tahun yang ke-32 Hijrah dia meninggal. Dia meninggal pada usia 88 tahun. Banyak lagi cerita Abu Sufyan ni tuan-tuan. Kan? Tapi kalau nak cerita banyak, lebih masa pula. Tapi Abu Sufyan dia begitu. Pada akhirnya dia beriman. Dan dia dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Kan ada 2 golongan. Ulama sebut ada 2 golongan. Yang pertama yang Nabi sebut namanya jelas. Contohnya 10 orang yang dijanjikan syurga. Abu Bakar kamu di syurga. Uthman kamu di syurga. Umar kamu syurga. Ali kamu syurga. Talhah kamu syurga. Ini yang Nabi sebut secara jelas. Dan Nabi sebut secara tak sebut nama, tapi Nabi sebut secara tak jelas. Contohnya Khadijah. Kan Khadijah datang Jibril jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, sampaikan salam kami, sampaikan salam Tuhanmu kepada Khadijah, dan sampaikan salam aku kepada Khadijah, dan katakan kepadanya Tuhannya telah menyiapkan istana di syurga. Nak beritahu apa? Khadijah di syurga. Takkan istana di syurga orang ikut neraka. Tak jadi. Macam kisah Bilal tadi, kan? Ada lagi kisah sahabat Nabi yang Nabi kata, siapa yang mengambil pedang ini, kan, Muhammad bin Maslamah, maka dia berperang, dia akan dapat ganjaran syurga. Muhammad bin Maslamah ambil pedang tu, pergi bunuh orang Yahudi, seorang Yahudi dibunuh. Jadi dia ahli syurga. Begitu juga dengan Abu Sufyan. Allah gantikan Abu Sufyan mata kau, satu mata lagi cantik dalam syurga. Takkan Abu Sufyan masuk neraka? Matanya di syurga. Jadi dia adalah orang antara orang yang dijanjikan di syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itulah kisah berkenaan dengan Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jangan sebut Abi Sufyan saja, radhiyallahu anhu. Allah redha kepadanya. Mudah-mudahan andai kata kita jahat masa muda-muda, mudah-mudahan di hujung-hujung usia kita tu kita jadi macam Abu Sufyan.
Bukan jadi Abu Sufyan tu tuan-tuan butakan sebelah mata, bukan. Dapat kebaikan dan mudah-mudahan Allah bagi kita syurga. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.